how you rasa diri you macam, adakah you rasa you hero atau you buat ni untuk apa sebenarnya? Okey, niat saya ni mendedahkan ni, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Malaysia betapa kotor, gagah kerajaan yang dikatakan kononnya bersih, tata kelola, berintegriti. Jadi itu tujuan saya mendedahkan. Saya ingin orang muda, terutamanya orang muda macam generasi kami, mereka nampak apa yang berlaku. Pemimpin kaya raya, nampak. Kita apa? Jadi bodoh. Diberbodohkan mereka dengan ucapan mereka. Jadi itu tujuan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali bersiaran di episod ke-42 podcast Kabarnya. Bersama saya malam ini adalah seorang teman baru yang menggantikan Cik Zulkifli Osman kerana dia tidak dapat hadir kerana ada hal yang lebih menekan, more pressing matters. Tapi saya bernasib baik ini saya dapat minta Encik Rafiq Rashid untuk sama-sama dengan saya dan join the conversation lah. Tapi kita lebih bernasib baik selain daripada Encik Rafiq, kita dapat bawa Encik Albert Tay, orang yang penuh dengan kontroversi pada ketika ini. Kalau kita yang mana yang tak baca surat khabar pun di social media dan segala platform media, he's everywhere. Face of the year. Face of the year pada saya lah orang katakan. So kita won't waste too much time. Kita akan terus start. Encik Albert, saya nak just share a little bit of your latar belakang. Encik Albert berasal daripada Pahang. Kuantan, Pahang. Dilahirkan pada tahun 1988. 88. So sekarang that makes you 37. Ya, 37 tahun. 37 tahun. Okay. And sudah masuk dengan segala macam kontroversi. Setengah orang tunggu sampai umur 67 tahun baru start kontroversi. But no matter what. Okay, Cik Albert, kita nak mula soalan. Apabila Cik Albert memulakan gerakan-gerakan yang ini, apa yang Cik Albert harapkan? First thing. Saya harapkan pihak berkuasa ambil tindakan pada peringkat awal. Namun saya ditolak oleh pihak berkuasa, terutamanya SPRM, untuk melaporkan kes ini kepada mereka, skandal rasuah Sabah ni. Selepas tu saya berasa sangat kecewa. Saya pergilah kepada media, kepada Malaysia Kini. Di situlah bermula Malaysia Kini menjalankan siasatan dalaman berhubung kes ini, dan mereka yakin bahawa rasuah berlaku. Di Sabah, berhubung Sabah bahawa rasuah berlaku. Lepas tu mereka mendedahkan skandal rasuah ni. Cik, Albert, bila Albert dedahkan tu, perkara pertama yang orang reaksi, terutamanya orang yang tidak menyokong Albert lah, mengatakan you sendiri pemberi rasuah. You nak cuba betulkan rasuah. Apa niat saya beri wang tersebut? Sebenarnya adakah saya ada sebarang kuasa? Saya hanyalah seorang rakyat jelata biasa. Jadi saya hanya ikut permainan geng tersebut. Mereka minta, saya bagi. Kalau tak bagi, saya tak boleh menjaga perniagaan. Jadi dalam hal ini, niat saya bukan membagi rasuah. Niat saya ialah saya diugut oleh mereka. Saya dipaksa oleh mereka memberi wang. Jika perbuatan saya ini adalah salah, saya bagi contoh kepada tuan. Contoh, pihak berkuasa mengugut kamu bayar wang. Mungkinlah kamu terlibat dengan apa-apa urusan, pihak berkuasa mengugut kamu, jika kamu tidak bayar, kamu tidak dapat benda tu. Jadi kamu bayar. Kamu diugut untuk bayar, selepas kamu bayar, kamu pergi kepada SPM, kamu lapor. Apa beza dengan saya? Jadi selepas kamu memberi rasuah, kamu melaporkan perkara tersebut. Sebab semasa tu saya adalah dipaksa, diugut, diberdayakan untuk bayar. Namun SPM kata, kamu pun terlibat bagi rasuah. Kamu terlibat, jadi pihak kami ambil tindakan, terpaksa tuduh kamu sekali. Jadi ini memberikan satu isyarat yang sangat, satu mesej yang beracun kepada seluruh rakyat Malaysia tau. Jika pada masa depan, tuan, anak kamu lah, contoh saya bagi contoh, anak kamu, dia dipaksa, mungkin di tepi jalan dia dipaksa untuk beri rasuah. Lepas tu, dia terpaksa beri, dia pergi SPM, dia lapor. SPM kata, kamu pun terlibat sekarang. Jadi ini bodohnya akta tau bagi saya. Ini penguasaan undang-undang yang bodoh tau. Saya datang melaporkan perkara ni, kamu kata saya pun terlibat. Sorry, Samsul. Interesting lah. Benda ni interesting. Saya nak bagi a bit of context. First kita tahu
macam Albert sekarang you ada hadapi kes. Betul. Tapi you sebenarnya kita nak bagi masyarakat faham. Ya. Dia ada dua senario kan, dua perkara berbeza. Ya. Satu dakwaan Albert sekarang sebab you dah di mahkamah kan. Kita hormat mahkamah, kita tunggu mahkamah buat keputusan dan saya rasa you pun memang akan fight all out di mahkamah lah. Satu, you ada dakwaan tentang isu di Sabah tu, perlombongan. Satu lagi adalah isu yang you baru kena tuduh di KL dengan Shah Alam. Itu terkait dengan setiausaha politik Perdana Menteri, ada nama Perdana Menteri dan nama macam-macam orang kat situ lah. Itu mungkin next chapter. Tapi kita just nak maklum, tadi you ada sentuh tentang akta ni mungkin tak betul dan sebagainya. Saya rasa bukan akta tak betul Albert, pada saya lah kan. Pada saya dari segi legalnya akta tu bagus. Tapi orang yang enforce kuatkuasakan akta tu is the problem. So, tapi soalan saya lebih macam ni. Sebab rakyat dekat luar, macam Encik Samsul kata tu betul. Rakyat di luar kata macam, yelah, Perdana Menteri pun kata jangan dewa-dewakan. Mungkin kita kaji lepas ni. Tapi memberi pun salah, menerima pun salah. Itu undang-undang dia. Tapi pelik lah. Sebab selalu begini, Tuan, mohon maaf. selalu pemberi akan jadi saksi. Tapi in your case a bit different. Silakan. Jika saya buat salah, saya adalah pemberi, saya buat salah, kenapa saya melaporkan kepada SPM? Kenapa saya memperjuangkan keadilan ni dekat setahun? Kenapa yang 15 orang adun-adun termasuk speaker Dun Sabah terlibat? Kenapa yang 2 orang dituduh? Yang mana yang lain? Yang mana 13 orang tu? Mereka adalah kebau di atas undang-undang. Mereka adalah layanan istimewa. Jadi adakah ini adil kepada saya? Jika saya yang memberi, kenapa saya mendedahkan skandal yang terbesar dalam sejarah Sabah ini kira? Kenapa saya mendedahkan? Jika saya tahu saya buat salah, mestilah saya diam-diam. Sebab saya pun takut dihukum kan. Okey, Albert, bila kita bercakap pasal apa yang berlaku dalam tempoh setahun ni, Albert sudah bercakap, komplain apa semua. Semasa itu, masa Albert mula-mula buat tu, Albert tak fikir ke bahawa benda ni akan datang to bite you lah. Orang kata dia akan datang meletak dalam keadaan yang susah. Sebab tu saya tanya kepada penonton semua. Jika benda tu salah, jika saya beranggap saya punya tindakan tu salah, berani tak saya mendedahkan? Berani tak setiap minggu saya tidak berputus asa sehingga setahun saya memperjuangkan? Sebab benda tu bagi saya itu tak salah. Ada orang sengaja, pemimpin tertinggi dia sengaja memutarbelitkan naratif itu, nampak saya orang jahat, nampak saya pemberi rasuah. Kita tengok balik kes SPIM sebelum ini, berapa banyak tuduhan kita lihat balik, hanya kebanyakannya saya boleh kata 98% penerima rasuah yang dituduh. Kenapa kes saya dia asyik mau heret saya masuk? Saya asyik mau tuduh saya sebab saya ni terlalu bising, Tuan. Saya terlalu banyak cakap. Dia mau cuba membebankan saya dengan cara ini, tuduh saya. Tuan nampak? Jadi di Sabah itu sebenarnya apa saya dapat? Di Sabah itu lesson perlombongan itu adalah satu scam. Benda yang tidak wujud. Saya pun tak dapat apa-apa. Dan siapa yang luluskan ni lesen? Ketua Menteri Haji Jino. Jadi YB dia datang kepada saya, apa rasuah? Itu adalah scam. Mereka scam saya. Masa tu saya cari makan di Sabah, saya ikut sajalah. Niat saya tu apa? Niat saya tu saya tak mau menyinggung perasaan sesiapa. Itu juga bodoh lah bagi saya sekarang. Apabila saya sudah sedar sekarang, saya sudah nampak saya ni bodoh. Ikut saja permintaan mereka. Tapi Albert, bila Albert orang kata mula membuat expose pendedahan ini, dan pendedahan ini mengaitkan pimpinan tertinggi Dr. Sri Anwar, setiausaha politiknya dan sebagainya, maka tindak balas daripada pihak yang menyokong mereka cuba selain daripada menekan bahawa Albert juga salah kerana menerima rasuah, mereka mula mengungkit perkara-perkara lama. Karenanya katanya Albert pernah terbabit dalam kes pemberdagangan semua tu. So silakan. Macam mana respon Albert to this? Saya tidak pernah tersabit apa-apa kesalahan sebelum ni. Boleh cek dekat saya punya rekod jenayah saya semua. Saya dulu make case tu lebih kepada akta buruh. Akta buruh pasal pekerja. Masa siasatan, pihak polis siasat, dia kata ada unsur. Jadi dia siasat perdagangan manusia. Biarlah dia siasat. Selepas siasatan tamat, tiada. Terbukti tiada. Tapi akta buruh itu sahaja. Dia sekarang cuba gorek balik.
Kenapa dia mau gorek balik? Sebab dia mau discredit Yes. credibility saya. Ya, correct. Mereka ni marah sebab sekarang ni saya dianggap seperti apa yang Anwar Ibrahim kata, saya didewa-dewakan sebagai hero. Ya. Saya diagung-agungkan sebagai hero. Kapan masa saya pernah cakap saya ni hero? Saya tidak pernah mengaku saya ni hero. Saya memang bukan hero. Tapi Albert, you setuju tak sekarang ni dekat luar tu, you setuju bahawa ada divided opinion? Ya. Maknanya ada yang kata apa you buat tu bagus, Ya. tapi ada juga you setuju yang kata you pun pemberi rasuah, you Okay. pun salah. Saya Sebab kita setuju. pun tahu beri dan terima is wrong. Saya Kita dah setuju. establish benda tu Ya. kan. How you rasa diri you macam, adakah you rasa you hero atau you buat ni untuk apa sebenarnya? Okey, saya niat saya ni mendedahkan ni, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Malaysia betapa kotor, gagah kerajaan yang dikatakan kononnya bersih, tata kelola, menentang rasuah. berintegriti. Jadi itu tujuan saya mendedahkan. Saya ingin orang muda, terutamanya orang muda macam generasi kami, mereka nampak apa yang berlaku. Pemimpin kaya raya, nampak. Kita apa? Jadi bodoh. Diberbodohkan mereka dengan ucapan mereka. Jadi itu tujuan saya. Memang tuan saya setuju. Ada orang puji saya sebagai hero, wira dalam membantas rasuah. Ada orang cakap juga saya terlibat. Ya. Saya ingin tanya tuan, jikalah saya dikatakan pemberi rasuah, okey, saya ni jahat, bagaimana dengan penerima rasuah di Sabah? Ya. Bagaimana penerima rasuah, bagaimana dengan orang yang berkempen untuk penerima rasuah? Bagaimana dengan manusia yang berkongsi pentas dengan penerima rasuah di Sabah? Pentas kempen untuk pilihan raya negeri. Ya, ya. Bagaimana? Correct. Jadi adakah pemberi rasuah yang dikatakan saya ni pemberi rasuah ni jahat, Ya. tapi yang penerima rasuah tu suci dan murni? Ya. Adakah Anwar Ibrahim ingin menyampaikan isyarat mesej tersebut kepada seluruh rakyat Malaysia? Ya. Saya tanya. Logik. Okay, anyway. Very logic. Sekarang ni, bila kita bercakap pasal keadaan yang perkembangan yang berlaku, sebab Albert mula mengeluarkan cerita-cerita ini dan Albert pula orang kata tanpa kelihatan tidak takut. Ya. Sekarang ni Albert sudah di-charge oleh SPRM. Ya. Sebelum di-charge, beberapa peristiwa berlaku. Ya. Albert mendakwa bahawa cara mereka pergi ke rumah Albert adalah dengan cara yang agak luar biasa lah. tindakan. So, bukan luar biasa tuan tu, kasar. Okay. Kasar. Can you tell us apa yang berlaku yang membuat Albert bertambah marah? Dia SPIM panggil saya memberi keterangan. Ya. Okay, saya setuju. Ya. Saya sudah bagi tahu sama mereka hari Isnin, 1 hari bulan Disember. Dan menurut apa yang disiarkan oleh SPRM di laman mereka, laman rasmi mereka, bahawa mereka pun setuju. Ya. Saya 1 hari bulan, hari Isnin lah, untuk hadir ke SPRM. Mereka setuju. Dan saya nampak dalam berita, Tan Sri Azam Baki, dia turut katakan disebabkan isu teknikal tidak dapat dielakkan, jadi saya akan hadir pada 1 hari bulan Disember. Bayangkan, ini kenyataan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM. Takkan saya tak percaya itu. Tiba-tiba datang beberapa orang, dia kata di SPRM, dia minta saya hadir hari tersebut, hari Jumaat. Apa ni? Kamu punya KP pun kata 1 hari bulan. Mestilah saya tak layan. Saya tak tahu dia siapa. Mana tahu orang panggil dia main tembak saya. Ya. Sekarang kan saya berada dalam isu kontroversi. Ya. Saya pun takut juga. Selepas tu, saya tak peduli. Saya kata saya akan hadir 1 hari bulan. Saya telah bincang dengan lawyer saya semua. Lepas tu, dia ambush rumah saya dengan tim yang berpakaian itu, apa nama tu, topping, dia panggil Balaklava. Okay? Balaklava. Yang dahsyat tu. Bagi saya tu macam syaitan lah. Saya ada cerita macam syaitan tu. Jadi banyak masuk, pakai lagi baju yang itu kasih pelulu. Kalis pelulu, sorry. Saya tactical unit ni baju. Tactical unit. Sebab saya tak pernah tengok barang tu semua. Saya pun tak tahu namanya apa. Okay. Tactical unit. Yes. Okay, masuk serbu rumah saya, pecah pintu saya pagi tu. Apa salah saya tuan? Sampai acuh pistol darab saya. Acuh pistol di kepala saya. Buka pintu. Sebab pintu saya tu sebelah satu tingkap. Saya buka itu tingkap. Okay, ada satu pegawai tu
pakai itu syaitan tu lah, topeng syaitan tu lah. Dia acu pistol terhadap saya. Panggil saya buka pintu. Saya ingat 10 kali dia jerit saya. Saya tahu itu orang mau tembak, saya tahu. Jujur, saya tengok mata dia, saya boleh rasa. Syukur anak saya umur 13 lah, dia di bawah tu, satu bilik tu dia tengah main game pagi. Jam 10 lah, lebih kurang jam 10. Dia cepat lari pergi cari ibu dia. Dia menangis. Dia lalu belakang saya, baru itu pegawai yang matanya berubah tau. Saya nampak matanya memang dia mau bunuh saya tahu itu pegawai. Albert, sorry, nak just confirm aja. Nombor 1, you memang nak pergi ke SPRM. Memang nak. Okay. Dan sudah buat temu janji. Okay, so memang you nak pergi SPRM. Ya. Nombor 2, masa tu you dah ada peguam dah. Masa di mana? Masa yelah masa tu you dah lantik janji dah lantik peguam. Sudah. Okay. 2 lagi benda yang rakyat duk tanya lah. Okay. Sebab ini dalam akta SPRM dia memang ada. Okay. Peruntukan dia, undang-undang dia. Okay. Kalau ada pegawai SPRM datang rumah, dia kena tunjuk kad. Okay. Number 1. Dan satu lagi isu berkenaan dengan isu ni kontroversi jugalah. Sebab you kata you diacukan pistol. Ya. SPRM kata no, kita Ya, tak pernah itu acukan bohong pistol. itu. You sekali nak you jawab 2 soalan ni lah kalau boleh untuk pendengar kita Boleh. semua. Satu, ada tak dia bagi tahu kita daripada SPRM ni kad? Tak ada. Dan juga Semasa acu pistol sebuan, tu. sebelum sebuan dia tak kata apa-apa. Semasa ketika sebuan pun dia tak ada tunjuk kad. Selepas dia ikat saya pakai cable type, tangan saya di belakang dia ikat, dia panggil saya baring dekat lantai, dia ikat saya tu. Lepas tu tim siasatan masuk, pasukan siasatan masuk, baru dia tunjuk kad kuasa. Sebelum dia tidak pernah tunjuk apa-apa. Salah tu. Ya, itu pertama. Yang kedua, tadi tuan kata saya kata dia acung pistol kepada saya. SPRM kata tak. Dia nafikan. Ya. Okey, saya bagi tahu semasa dia tendang pecah tu pintu utama masuk tu, pintu kayu tebal tu. Lepas tu itu safety lock dia sudah terikat mati tau. Sebab dia tendang-tendang kan sudah itu pintu kan sudah jam. Saya buka itu tingkap tadi saya sebut tu, saya cakap dengan dia, saya tunjuk kepada dia, ini sudah rosak, tak boleh buka. Dia acu pistol, dia panggil saya buka. You pergi buka pintu lain, buka. Saya beritahu tuan jika kawat cam itu pegawai saya mesti boleh cam dia sebab suara dia dengan mata dia. Saya nampak tau, dia betul-betul dia mau tembak. Mungkin dia ada arahan, dia tembak arahan. Lepas tu saya kata tak boleh. Dia tendang. Dan masa saya turun, saya suruh arahkan isteri saya merakam video kejadian tersebut. Bila dia tendang masuk, 2 orang masuk, dia acur pistol terhadap saya. Lepas tu dia pusing, dia nampak isteri saya dia acur pistol kepada isteri saya. Lepas tu di mahkamah hari tu saya cakap silap sebab saya baru keluar daripada jaminan tu, sebab saya tak sempat tanya banyak sangat dengan isteri saya. Sebenarnya saya cakap silap. Dia bukan arahkan isteri saya delete tau. Lepas saya tanya isteri saya, dia adalah merampas telefon isteri saya, dia delete. Dia delete, lepas tu pandai juga mungkin dia pakai iPhone. Dia pergi juga recently delete tu, dia delete juga itu video. Bayangkan. Lepas tu setiap orang masuk pun acur pistol terhadap saya. Yang pegawai satu tu dia acur pistol, dia panggil saya jalan pergi depan, dia panggil saya baling dekat lantai. Lepas tu dia ikat saya pakai cable tie macam teroris tau. Betul tu itu cable. Okay. Lepas tu di rumah saya ada CCTV, luar dalam ada CCTV. Dia ambil recorder saya, dia tanya saya isteri di mana recorder. The first dia masuk, dia bukan polis tau. Dan rumah saya tidak pernah ada sebarang kegiatan rasuah. Dia bukan polis. Dia terus pergi saya punya bedroom, bilik tidur, cabut itu CCTV. Dia angkat itu CCTV. Hello, come on, you kenapa ambil saya punya CCTV? Tak ada kaitan langsung. Jika kamu tak buat salah, di mana CCTV saya? Seminggu dah saya menuntut. Di mana CCTV saya sekarang, recorder tu? Saya tak dengar lagi. Masa benda ni berlaku, sorry to ask you lah, your children semua kat mana masa tu? Ada, mereka semua di rumah. Saya punya anak lelaki yang tadi saya sebut, 13 dia lari pergi atas, dia menangis cari ibu dia. Lepas tu saya punya anak perempuan seorang di atas, di bilik tidur atas. Lepas tu saya punya ibu mertua di bawah. Saya punya satu anak saudara perempuan di bawah juga dengan ibu mertua saya satu bilik dengan maid saya. Jadi di dalam rumah itu hanya saya seorang dewasa saja, lelaki dewasa, hanya saya seorang saja. Anak saya lelaki umur 13 tahun, yang lain tu semua perempuan. Dan lepas tu saya nampak lagi semasa saya baling di lantai, saya kena ikat. Saya nampak sendiri tau. Ini mata saya nampak tau. Dia tendang pintu tidur, bilik tidur ibu mertua saya. Ada gambar. Dan saya serah kepada Malaysia kini gambar itu. Yang warna putih itu pintu. Dia tendang, dia acu pistol. Tapi saya tak nampak di dalam apa berlaku. Sebab dia acu siapa saya tak tahu. Saya tak nampak. Tapi saya nampak dia tendang pintu, dia acu pistol terhadap ke arah bilik dalam bilik tu.
Bayangkan saya punya ibu mertua umur 70 dengan anak saudara saya umur 12 di dalam. Okay, you kata ada gambar yang you bagi pada Malaysia kini. Ya. Macam mana you boleh dapat gambar yang itu? Bukan gambar yang itu pintu pecah. I see. Okay, Sampai okay. sekarang pun saya tak tahu siapa mau ganti. Ya, ya. Sampai sekarang pun pintu tu masih rosak. Ya, ya, Saya ya. pun tak tahu mau buat apa sekarang. Sebab itu bukti. Hmm. Selepas itu, ini orang semua macam perompak tau. Dia pergi Dia pergi atas semua rumah saya, panggil saya punya isteri, anak semua turun, duduk di sofa. Dia menghina saya di depan anak saya, isteri saya, ibu mertua saya. Dia menghina saya, ikat saya macam cable tie macam ni, duduk di lantai. Bayangkan. Apa ini semua? Tuan, kita lihat balik tahun 98, saya akan cerita sikit lah. Tahun 98. Okay? Semasa Mahathir, okay? Zaman Mahathir, dia tangkap Anwar Ibrahim. Walaupun dia hantar UTK, yang itu tim yang SPIM tu lebih kurang macam UTK, unit tindakan khas. Dia serbu rumah Anwar, dia tangkap Anwar, dia pun tak gari tau. Dan dia tidak pernah sentuh isteri Anwar tau, Wan Azizah ataupun keluarga Anwar tau. Kenapa sekarang Anwar buat begitu terhadap saya? Saya yang dedahkan. Saya adalah kalau dia cakap saya ni mastermind lah, dalang, saya yang dedahkan, saya mengaku. Kamu datang kepada saya. Jangan pergi kepada isteri saya, anak saya. Ini orang jahat tau, saya boleh sebut. When you touch my family, sejak itu, saya takkan bertolak ansur. Saya takkan maafkan kamu. Apa ni, Albert ya, again, saya nak go back. Dalam setahun ni, berapa kali Albert pergi ke SPRM? Saya telah dipanggil, sebelum saya ditangkap sebelum ditangkap. Sebutlah sebelum saya ditangkap saya telah dipanggil 5 kali, saya telah hadir ke SPM 8 hari. Tidak pernah pun sekali saya miss, ataupun saya lewat, ataupun saya tak mau bekerja sama. Saya hanya sampai awal. Sebab saya adalah pengadu dalam hal ini. Saya mendedahkan skandal rasuah ini. Yes, correct. Kenapa mereka cuba berbuta pelit untuk menganiaya saya? Sebab saya ni mengganggu sistem rasuah mereka. Saya mengganggu satu budaya underground mereka makan rasuah. Mereka memang mau hapuskan saya, mau kunci mulut saya. Dalam Okay, siap. Dah 20 minit. We take a short break. And then kita sambung balik. Okay, siap. Okay. Okay, Albert, Cik Rafiq, saya rasa you nak tanya satu benda. saya nak tanya tadi interesting sebab yelah kita dengar cerita ni acu pistol, sepak pintu, SPRM serbu kan. Tapi at the same time you bagi tahu kat kita tadi 5 kali dah pergi, lepas panggil. tu kena panggil dan you 8 hari. hadir 8 hari you pergi, you bagi macam-macam kan. Apa yang you bagi kepada SPRM sampai orang terpaksa datang rumah? Banyak tuan, jejak wang sebanyak 300 lebih muka surat. Saya punya telefon saya pun telah serah kepada SPRM yang ada bukti-bukti conversation. YB minta wang dengan saya, adun-adun di Sabah minta wang dengan saya. WhatsApp? Ya, WhatsApp, record WhatsApp. Okay. Perbualan semua. Dan saya pergi 8 hari tu bagi kenyataan. Bayangkan melibatkan 15 orang adun kan, termasuk speaker. Banyaklah soalan mereka. Jadi saya bagi kerjasama yang sepenuhnya. Namun 2 orang saja dituduh. Dan 2 orang ni bagi saya lah, penilaian saya lah, 2 orang ni bukti dia bukan paling kukuh. Yang ada lagi lebih kukuh. Yang ada bukti. Yang ada bukti, ada saksi yang kukuh. Yang itu tak kena. Solid. Bukan tak kena, sekarang dilantik jadi menteri. Dilantik jadi menteri di Sabah. Tapi iyalah, bila bercakap, I mean, just a bit of a diversion lah. Bila bercakap pasal mereka dilantik jadi menteri, seolah-olah pendedahan Albert ini tidak mendatangkan apa-apa kesan pada pengundi di Sabah terhadap mereka inilah. Yang lain-lain tu perkara lain. Yang ini ni. Macam mana pernah? Tidak berkesan tu kepada pihak mana, kita kena jelaskan di sini. Itu adalah lebih kepada pendalaman. Kita tengok di bandar, DAP 8-0 bandar. Kita tengok PH. Kawasan pendalaman, PH lah, bandar semua kosong. Tinggal satu aja. Itu satu pun itu adalah katak itu. Bukan menang atas PH. Dia menang atas dia punya hubungan keluarga di sana. Sabah berbezaan sikit dengan sini. Sabah berbezaan sikit, dia tu keluarga. Ada banyak keluarga dia besar, hubungan keluarga dia banyak. Jadi yang kedua tu pasal wang. Mereka kan kerajaan semasa JAS. Sebelum bubar pun mereka kerajaan. Mereka mempunyai banyak wang untuk belanja, untuk mendapatkan undi. Saya jangan sebutlah untuk membelilah, tak baguslah. Kan? Untuk mendapatkan undi. Kan? Tapi saya amat bangga
DAP kalah semua. Apa reaksi orang kepada you, Albert, sekarang? Lepas you keluar, you kena macam ni, apa reaksi orang kepada you? Jujurlah, saya pergi mana-mana, pergi kedai makan je, pergi mana-mana. Semua pun datang salam dengan saya. Tetapkan perjuangan. Tetapkan perjuangan. Ini orang Melayu ke? Orang Cina ke? Orang India? Melayu, Cina, India sama. Semua datang dengan saya. Lawan. Tuan, apa yang kamu lihat dalam social media itu kebaikannya adalah cyber dropper. Bayangkan. Ceplos. Rafizi cakap ceplos. Ya, ceplos. Bayangkan GRS tahun 2024 dalam bajet mereka untuk tahun ni 8.9 juta untuk bayar cyber dropper. Jadi kamu balik nampak itu saja nama orang yang maki saya. Itu saja orang marah saya. Jangan lupa tuan, di Semenanjung di sini, ingat tak Malaysia kini mendedahkan 260 lebih lah, 60 lebih. 263 Facebook palsu accounts. Nampak? Ya. Itulah kerja mereka memang khusus untuk hantam saya sekarang. Mereka akan menimbulkan macam-macam spekulasi yang jahat untuk discredit credibility saya. So bercakap mengenai apa ni, yang mana yang nama-nama yang Albert dedahkan di Sabah, yang di bandar habislah kena okey, tapi di pedalaman mereka masih menang. Cara mana mereka menang, Albert punya pandangan, mereka berjaya guna wang untuk dapatkan undi. Tapi di masa yang sama juga mereka berjaya menjadi ketua menteri. Betul. Jadi di sini berbalik pada poin, kerana kita ada selalu dengar, ataupun hari-hari ini kita dengar Datuk Seri Anwar kata dia heran dengan budaya mengagung-agungkan perasuah. Tapi di sini bukan saja diagungkan, malahan dilantik ke jawatan tertinggi. I mean, itulah yang saya lihatlah ya. Tapi peranan saya lain sikit. Peranan saya, orang nampak, manusia nampak, dia boleh tafsir tindakan saya. Adakah saya ni pemberi rasuah ke? Adakah saya dianiaya? Saya dipaksa. Orang boleh nampak. Kenapa semua orang pemimpin sekarang, pemimpin di Sabah ke, di sini ke, asyik serang saya? Saya ni siapa tuan? Saya selalu ungkit. Saya ni siapa? Saya ada siapa di belakang? Tiada. Nasib baik ada masyarakat dengan saya, social media dengan saya. Media dengan saya, sebab tu mereka tak dapat sentuh saya. Nampak tak itu? Jadi yang marah saya, yang sengaja di dalam social media tulis buruk dengan saya, jangan percaya itu. Jangan buang masa pergi tengok itu komen. Okey lah, cakap saya buruk. Tengok like saja tuan. Tengok like. Tengok setiap kali saya make issue like tu berpuluh ribu. Like tu bermaksud orang suka kamu. Dia like. Dia cuma tak mau cakap lah ya. Untuk 1 tahun you cuba untuk you beri bantuan kepada SPRM di siasat and all that. Tak ada apa-apa yang berlaku. Ada. 2 saja. 2 lah, yes. Ikan bilis. 2 ikan bilis. Saya mau jerung. Okey. Jerung tu masih bebas sekarang. Masih boleh berenang sampai ke istana. Di istana Sabah. Tapi lepas tu you buat satu lagi tindakan kan. You pergi jumpa orang lain pula. Which is of course kita tahu sekarang ni you dituduh, dia pun dituduh. Kenapa you pergi jumpa dia? Sebenarnya tuan, semasa pendedahan skandal rasuah Sabah, orang ni sudah terlibat. Tetapi masa tu saya tak boleh dedahkan nama dia. Jika saya dedahkan, saya bulat tak tahulah di mana, ditangkap ke ataupun diculit lah. Bukan ditangkap lah, sorry, tangkap tu rasmi, diculit. Mungkin saya sudah tertanam di mana kubu. Bukan kubu lah, dalam tong yang isi simin lah. Masa tu tidak sesuai. Masa tu saya belum ada lagi pengaruh itu. Jadi saya kena bersabar. Dan benda ni Malaysia kini tahu. Sebab tu mereka tahu apa yang berlaku sebenarnya. Saya cerita semua. Mereka nampak, ini memang skandal yang sangat besar. Bayangkan, okay, semasa saya di-scam oleh orang-orang politik di Sabah, saya tidak tahu bagaimana saya mau minta balik wang saya. Saya bukan mau apa tau, saya mau balik wang saya saja. Saya sudah cuba call mereka, minta dengan mereka, sampai merayu kepada mereka bagi balik saya wang itu. Sebab saya ada partner-partner. Dari dulu sampai sekarang saya menekankan saya ada partner. Saya ada macam kita satu sekumpulan partner. Saya yang pergi cari mereka untuk join dan pergi melabur di Sabah. Pergi funding untuk melabur. Funding untuk saya. Dan amat malangnya, tanggungjawab saya adalah lebih kepada public relation. Itulah dengan urusan PR lah. Urusan lesen, urusan dengan orang politik. Okay. Jadi sekarang ni apabila saya telah gagal dalam tugas saya cakap dengan mereka, wang ni sudah bagi ini, bagi itu, mereka tak mau dengar. Sebab persepsi mereka,
Saya yang pecah amanah, saya makan itu wang, saya yang ambil itu wang. Sebab mereka tidak tahu apa yang berlaku di Sabah, budayanya macam mana. Jadi saya terdesak. Saya sudah ditolak sampai corner. Selekor sudah, saya tak boleh bernafas. Okeylah, kalau macam ini semua orang salahkan saya, sekalilah saya kasih meletup semualah. Itu niat saya dari awal, dari peringkat awal. Okey, tuan. Kita mau balik kepada soalan tadi tuan tu. Tuan Rafi tu sangat penting. Semasa saya mengalami ini scammer semua, saya telah pergi jumpa satu kawan. Okey, yang perempuan tu lah, Sofia lah. Okey, Sofia itu. Jadi saya tahu dia kenal dengan Samsul Iskandar. Okey, jadi dia pun memperkenalkan saya kepada Samsul dan saya bagi tahu masalah saya masalah saya di Sabah. Sekarang ni dia tanya apa saya mau. Saya kata saya mau ambil balik saya punya wang sahaja. Itu saja. Berapa juta ringgit? 7-8 juta ringgit. Okey? Dan dia setuju mau bantu saya. Dia terus bawa saya jumpa Haji G. Tapi semasa masuk tu saya cakap tak mau. Saya tak mau masuk. Datuk Seri kamu masuk, saya tunggu luar. Sebab saya tahu kalau saya masuk nanti Haji G punya cerita lain sudah. Kamu masuk sendiri, kamu dengar dulu cerita dia. Jangan hanya dengar pihak saya. Selepas tu dia keluar, dia kata, oh betul, sekarang ni cerita begini-begini. Dan Haji G minta dia jangan lapor kepada Anwar Ibrahim. Ini yang Samsul kata dengan saya, yang cakap dengan saya. Dia kata, dia minta Samsul jangan lapor. Sebab bila lapor benda ni, dia takut nanti Anwar ambil tindakan. Lepas itu, ini yang tersebar dalam video, okay? Yang tersebar dalam video, Sofia yang menjadi saksi bahawa Samsul yang mencadangkan idea untuk rakam. Samsul yang cadangkan kepada saya. Saya tak boleh fitnah dia cadangkan sahaja. Tapi cari pen itu adalah saya. Melalui saya menonton wayang Netflix, di situ saya dapat itu idea pen. Betul, kalau Netflix tu dia tak pakai pen sekarang, dia safe lah. Kita selamat. Tak ada pen, okey lah. Tapi tak apa, kita semua record. Kita semua kamera. Selepas saya rakam semua itu, okay, saya telah serah kepada dia dan dia kata dia akan brief kepada Anwar Ibrahim, dia akan tunjuk kepada Anwar Ibrahim. Itu dia yang kata. Jadi bayangkan dia adalah setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri. Itu orang pun saya tidak boleh percaya, siapa lagi saya mau percaya. Itu orang adalah second man di PMO, orang kedua. Selepas Perdana Menteri, dia adalah setiausaha politik kanan, the senior. Saya mestilah percaya kepada dia. Apa yang dia kata kepada saya percaya. Akhirnya saya diperdayakan oleh dia. Dia berjaya gunakan saya punya video semua. Saya tak tahulah dapat apa-apa daripada Anwar Ibrahim. Saya tidak boleh tuduh apa-apa. Okay? Sebab saya tak tahu. Tapi segala yang sekarang saya cakap ni berdasarkan fakta. Dan memang berasas sebab Sofia yang mendedarkan. Bukan saya. Sofia yang mendedarkan. Bayangkan. Dia memperdayakan saya untuk kepentingan politik dia dan dia berjaya menggunakan ini video, ini salah laku pemimpin JAS ni untuk kepentingan politik dia, untuk mengawal. Kalau kita cakap kasar sikit lah, ini pijit dia memang teluk lah. Kasar sikit, ini memang pijit teluk dia lah. From dari Sabah sehingga ke Putrajaya lah sebenarnya benda ni. Correct. Sebab tu saya tak pernah berhenti memperjuangkan sebab ada seekor lagi jerung. Dia ni selam di bawah air tau. Dia sekarang selam di bawah air. Yang lain tu semua kepala sudah naik dah. Nampak? Jadi saya tak putus asa untuk memperjuangkannya sebab ada orang memperdayakan saya. Okey, balik tadi. Saya tadi lepas yang you buat laporan ataupun pergi ke SPRM, dipanggil 5 kali, datang 8 hari. And then mereka datang. Serang. Saya hadir. Setiap kali saya hadir. Dengan rela lah. Dengan rela. Maknanya kalau dia orang nak you datang, memang tak ada. Datang. You ada record lah. You akan datang, you akan bekerjasama. Tapi despite that, mereka masih lagi pergi and serang. Apa. Tapi kita juga dengar cerita. Lepas you kena tangkap tu, you dibawa keluar. And apa jadi? Apa jadi lepas you ditangkap? Saya dibawa lepas saya ditangkap tu, mereka bawa saya keluar. Apabila saya digari itu, Cable kan saya cakap lawan, tetap lawan. Lepas tu jahat, dia terus tolak saya masuk dalam kereta. Kan orang tu. Okay? Lepas tu kita dalam perjalanan pergi ke Putrajaya. Ibu pejabat SPRM lah, Putrajaya. Dan dalam perjalanan tu, tengah jalan tu, pegawai penyiasat tu terima satu panggilan daripada ketuanya. Saya tak tahu siapalah. Diarahkan dia balik ke rumah saya sebab ada tim teknikal turun. Dia mau pergi rumah saya.
Saya pun cakap, apa ni tim teknikal? Apa yang Ya. mau sampai Patah balik teknikal pun pula? saya. Kan batal balik pergi rumah saya, dan lepas tu dalam 40 minit ke 45 minit, okay, tim teknikal tu sampai. Wah, dia orang bawa itu bag itu kotak bag macam FBI tau. Buka truck. Wah, tu mesin semua canggih-canggih nampak. Macam tu scan lah. Scan. Forensik lah, macam forensik ni lah. Oh, ini lebih hebat daripada forensik. Memang tengok movie itu scan. CSI. CSI. Sorry, CSI. CSI tu. Ya. Wah, itu scan, ada macam-macam antena. Dia pergi scan saya satu rumah. Dia mau cari apa? Tahu? Dia mau cari video. Dia mau cari device lain. Dia mau cari video yang berapa lagi saya simpan. Apa lagi video saya simpan? Adakah video seterusnya? Adakah saya sebut ni adakah berkaitan dengan Azam Baki? Adakah? Jadi dia mau cari, adakah video seterusnya berkaitan dengan pemimpin yang lain? Wah, dia cari. Memang dia scan saya satu rumah. Oh, tutup wifi, tutup ini, tutup itu, lampu, tutup semua, dia cari. Tapi tak ada jumpa apa-apa. Saya percaya ini pegawai cari ni memang otak dia ni macam, saya tak mau hina orang bodoh lah, macam dia kurang pintar lah. Zaman sekarang ada orang mau simpan barang dekat pendrive ke apa, simpan lah crowd dekat Afrika kan, simpan lah dekat Russia punya crowd. Ya. Tak pandai lah dia orang buang wang kerajaan negara Malaysia, beli tu alat-alat tu semua. So lepas tu Ha. dia bawa you balik. Tak jumpa, And then, lepas tu bawa saya balik lah. then terus ke pejabat SPRM lah. Terus ke pejabat SPM. And then masuk dalam lock up. Tak, Ha. soal siasat lah. Soal siasat. Ya. Okay. Saya memberikan kerjasama penuh. Saya tak mereka tanya apa pun saya beri jawab. Ya, of course. Tapi bila soal siasat lepas tangkapan tu, Ha? sama je lah Albert kan? Sebab you dah pergi dah jumpa dia orang sebelum tu 8 kali saja. rela. Soal siasat tu semua sama. Soalan sama, jawapan you sama. Sama. Mereka sengaja, bagi saya ni sengaja mencetuskan satu macam satu tindakan untuk menakutkan saya. Intimidation lah. Ya. Intimidation. Dia sengaja menakutkan saya. Dia ingat saya ni manusia ni, orang muda ni kan, saya seorang berkaum Cina. Ya. Wah, ni banyak cakap sangat. Dia ingat dia mau kurung saya 7 hari. Dia cuba membebankan saya supaya mental saya Break lah, dapat mental break lah. serang mental saya, supaya mental saya macam Koyak lah. Koyak lah. Ha. Ya, Silap lah, you lagi silap kuat mereka. lah. Hoi, saya beritahu you, ini perjuangan semangat ni lain tau. Hari-hari sebelum tidur saya punya semangat ni sampai tahap tertinggi. Saya tak pernah takut pun. Saya tak pernah takut. Memang saya sudah pilih perjuangan ni. Saya pilih lawan. I'm never Backing off. backing off. Okay. Dalam di celah-celah peristiwa ini, Ya. Albert juga ada pergi jumpa Dr. Mahathir. Dr. Mahathir ya. So lepas jumpa Tun Dr. Mahathir tu, lepas tu sekarang ni cerita macam-macam. Ya. Tapi semasa Albert jumpa Tun Mahathir, apa tujuan Albert? Saya melalui seorang kawan, saya ceritakan apa yang saya ingin lakukan. Ya. Mendedahkan salah laku Samsul Iskandar. Okey? Saya cerita dengan kawan saya. Saya tanya bagaimana untuk menjaga keselamatan saya. Saya amat takut, termasuk keluarga saya lah. Right. Jadi kawan tu bagi tahu saya, you cubalah dapat nasihat daripada Tun M, Tun Dr. Mahathir. Jadi saya kata, bagus juga idea ni. Jadi saya pun ikutlah kawan saya, dia bawa saya jumpa kepada Tun M. Dan saya hanya memberi taklimat kepada Tun M apa yang berlaku, dan beliau hanya memberi cadangan saya dedahkan, laporkan kepada SPM jika pihak SPM tidak mengambil tindakan, dedahkan kepada media. Itu saja. Kenapa, dua soalan lah. Ya. Kenapa Tun M, macam you kata kawan you kan, Ya. mesti you discuss why, kenapa Tun M Sebab satu. beliau ni Nombor dua, dah ada jawapan dah, tapi nombor 2 nanti you explain. Kenapa Tun M nombor 2, macam ramai yang kata kan, you ni macam Tun M punya budak suruhan lah. Tun M nak kenakan orang lain. You First kena jawab, jawab why- kan. why Why Tun Tun M? Masa discussion First, why Tun M? Di Malaysia lah, siapa boleh diiktiraf, dilabelkan sebagai negarawan? Saya tanya tuan. Selain Tun M. Betul. Masa saya kecil saya belajar di sekolah, darjah 1, 2, 3 Tun M, wawasan 20, Mahathir Mohamad. Kan kita sudah tahu, tertanam. Nama dia tertanam. Pengaruh dia tertanam. Jadi saya tahu di Malaysia yang Anwar Ibrahim yang takut, adalah Tun M sahaja. Bukan saya bagi Tun M minta dia buat apa-apa untuk saya. Saya hanya bagi tanya, beliau ni sebagai seorang yang berpengalaman besar.
Kan negarawan, saya hanya tanya nasihat, Ya. tindakan seterusnya untuk saya. Itu sahaja. Oh, selepas itu saya jumpa Tun M, gambar tu disebarkan. Wah, timbul macam-macam konspirasi. Saya ni anak buah ke apa. Anak angkat. Seumur hidup saya 45 minit saja saya jumpa Tun M. Itu saja seumur hidup saya. Saya amat bersyukur dapat jumpa seorang tak pernah pun saya jumpa seorang manusia umur 100 tahun tau. Selama seumur hidup saya lah. Beliau ni seorang pertama orang manusia saya jumpa tau 100 tahun. Tapi beliau ni sharp lah, betul. Betul tajam. Ada orang kata dia nyanyuk. Tidak. Sangat tajam. Bila saya memberi taklimat, wah, beliau boleh capture tau, sangat laju. Dan beliau memang mata untuk maklumat tuan ini kita saja. Beliau mata pun tengok poket saya tau. Tengok ada kamera tak tau. Orang umur 100 tahun. Very sharp. Very sharp. Tuan, umur 100 tahun dia pun tahu tengok saya punya poket. Dia tengok saya punya pen hitam tu, dia pun tengok lama tau. Umur 100 tahun. Dia boleh lagi. Wah, ini orang ada pakai kamera tak? Dia tengok. Tapi memang tak ada kamera. Tak ada. So sebab tu you pergi jumpa Tun M lah. Ya, konspirasi ini yang kononnya konspirasi ini dicetuskan di luar di lapangan itu sebab pengaruh Tun M terlalu besar. Pengaruh Tun M itu dia ni seperti bapa negara Malaysia tau. Jadi bila ada apa-apa pun isu Kalau tanpa kaitan dengan dia pun dia sendiri akan pergi ke dia. And then after you jumpa dengan dia, memang blow lah benda ni. Bro, saya pun tak tahu kenapa fenomena tu boleh berlaku. Gara-gara sekeping gambar. You judge the story by the picture. Ya, correct. Ya, terus Samsul Iskandar pun resign terus lah. Betul. And everything started. Bayangkan pengaruh Tun M begitu hebat sampai Samsul Iskandar punya skandal ni belum didedarkan. Samsul Iskandar punya berita skandal ni didedarkan jam 5.30 petang. Ya. Okay, Malaysia kini mendedarkan 5.30 petang. Okay, tapi Samsul Iskandar sudah letak jawatan 5.05. Hanya sekeping gambar je. Bayangkan aura dia tu. Pengaruh Tun M tu. Luar biasa. Syukurlah saya masih sempat lagi lihat dia punya energy dia, aura tu dia. memang dia tu macam bila saya masuk jumpa dia punya muka tu macam satu magnet tau. Macam satu magnet. Tapi memang syukur saya sempat lah jumpa beliau. Okay. Dan lepas apa ni? Okay lah. Lepas dah SPRM, lepas dah Tun M apa semua ni, Syamsul Iskandar resign. And you kena bawa ke SPRM. Then you kena charge. Apa perasaan Albert masa Albert kena charge? Saya tahu ini adalah satu perbuatan politik untuk apa yang saya kata menganiaya saya. Cuba tengok charge sheet itu. Cacat. Dalam tu dia sebut walaupun bukan walaupun bukan di bawah hak ewa prinsipalnya. Apa dia mau sampaikan pendakwa raya tu? Bermakna ini tak ada kaitan dengan dia. Nampak? Tapi dia mau charge saya. Ini adalah arahan supaya saya dituduh. Kalau saya mangsa hanya dia dituduh, alamak, ini Albert Tea besok buka konsert maki dia. Saya rasalah. Kan? Jadi, dia sengaja mau tuduh saya supaya nampak saya jahat. Saya tak peduli. Saya tetap akan memperjuangkan sebab saya tidak jahat. Pertama. Yang kedua, tengoklah 2 minggu ni, pernah tak saya menyeluarkan kenyataan rasmi ataupun video rasmi bahawa saya bagi Samsul Iskandar itu wang adalah rasuah? Pernah tak saya sebut? Sekarang ni orang-orang masyarakat yang bila dia tengok berita ni belum lagi apa-apa siasatan dilakukan, oh ini rasuah. Inilah perception masyarakat terhadap Anwar Ibrahim, terhadap Madani. Saya belum sebut apa-apa lagi. Nampak tak tuan? Correct. Saya tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi, keadaan media secara rasmi bahawa itu adalah rasuah. Kenapa Anwar Ibrahim, Samsul Iskandar laju sangat dia lompat masuk ini lubang kononnya rasuah? Kenapa? Sekarang you akan fight. Satu, you ada kes di Sabah kan? You akan fight yang Fight. itu. You dah bagi tahu. Shah Alam dengan KL pun nampaknya you akan fight juga. Mesti fight. Kita we know you got good lawyers and you akan fight jugalah in that sense. Itu hak you untuk fight. Hak Samsul Iskandar untuk fight. Betul.
Tapi banyak kali you guna tadi perkataan jerung. Satu jerung tu, ingat tak dia kata jerung yang tengah selam? Ya, yang tengah selam. Yang tengah selam. Jadi jerung ni pandai. Dia korbankan Samsul Iskandar. Dia sembelih ini kambing. Kambing ketot ni lah. Kambing ketot ni, ini kambing hitam. Dia sembelih dia dulu supaya mau jaga signboard papan tanda dia Madani, yang suci, yang mulia. Sebab tu dia laju-laju pergi sembelih ini kambing ketot ni. Hitam, Dia kambing ketot lah. Dia tak hitam, dia cerah juga kulit dia. Jadi dia kenapa laju sangat? Yang macam tadi saya sebut tuan, saya tidak pernah sebut itu rasuah lagi. Lajunya dia orang. Kenapa? Ada sesuatu yang tak betul, tak kena. Dia tahu badan dia ada tahi. Kan? Untuk dia sembelih ini kambing ketot, untuk menjaga kepentingan dia. Kalau saya, jujurlah, kalau saya anggota parti dia lah, atau pemimpin parti dia lah, saya nampak perkara ini berlaku, saya pun takut loh. Bila sampai saya disembelih, ataupun seterusnya tuan yang disembelih. Kan? Nampak sangat tindakan dia. Dia Albert ya, bila kita sampai kepada peringkat ini ya, beberapa persoalan perlu ditanya ya. Albert sudah letak your whole reputation, your whole orang kata apa, masa depan lah. You letak masa depan you on the line lah orang kata, untuk Safety of family sekali. safety of family sekali. Tapi sekarang ni macam mana apa yang Albert lakukan untuk kelangsungan hidup? I mean, what do you do untuk nak day to day punya apa ni? Adakah Albert ada simpan juta-juta ke? Tidak, saya ni sekarang setengah mati ni. Lemas juga ni. Okey. Nasib baik, satu lagi nasib baik saya ada lawyer team yang bagus, yang memang percuma. Dan lawyer team ini adalah peguam kepada Anwar Ibrahim dulu, yang semasa tahun 2009 ke 2010 dia dituduh. Inilah peguam tim ni, 5, 6, 7 orang ni yang membela dia. Selain Kapasing lah sudah meninggal dunia. Selain Kapasing, inilah tim dia yang tim dia sekarang membela saya dengan percuma, pro bono ya. pro bono. Kenapa? Sebab mereka memberi keyakinan kepada saya, you are not alone. Ada kami lagi menyokong kamu. Mereka mahu saya tetap memperjuangkan, tetap mendedahkan lebih banyak salah laku mereka. Dan saya ingin menegaskan di sini, ada lagi ya saya. Faham tuan? Ada lagi ya, belum ditedahkan. Ya. Tengoklah cuaca bila bagus. Hujan tak lebat. Hujan tak lebat. Mungkin saya akan dedahkan. Kita akan dapat Christmas present ke apa? Sebab tu bersedia semua. Tak tahu bila-bila lagi akan ada pendedahan baru. Okey. Apa ni? Mohon maaf tuan, tadi saya belum jawab semua. Okey. Bagaimana kelangsungan hidup saya? Sebelum ni, masa Sabah, saya berjuang untuk Sabah ni, saya hanya separuh badan basah tau. Separuh badan. Ya. Sekarang seluruh badan sudah basah. Saya sekarang seolah-olah seperti orang politik sudah. Ya. Kan? Cara saya cakap semua kan. Ya. Sebab kan 1 tahun ni saya banyak belajar sudah. Jadi seterusnya, saya rasa tidak mustahil saya akan menceburi dalam arena politik lah. Okay. Tapi rasuah ni, isu ni is because of politicians you kata tadi. Sebab- Why you want to be a politician Sebab now? tu saya mau masuk untuk membersihkan, untuk membasmikan sistem ini. Jika saya di sini saya ingin menekankan, mana satu parti politik boleh memberi tawaran kepada saya, apa tawaran? Whistleblower Act ni, Akta Pemberi Maklumat ni harus dipindah. Bukan dipindah seperti beberapa bulan lepas, itu bodoh punya. Apa tambah jawatan kuasa menilaikan siapa yang lantik jawatan kuasa? Perdana Menteri. Ya, correct. Itu semua untuk tipu budak-budak. Ya. Saya berharap ini akta pemberi rasuah dipindah. Siapa lapor dulu? Tak kira kamu pemberi ke tuan, kamu penerima. Adapun kamu penerima, kamu memberi. Siapa lapor dulu? Siapa akan dilindungi? Itu baru betul. Tapi kita juga, saya harap you akan jadi seorang politician yang successful lah. Dan kalau you jadi successful, saya harap you juga berfikir bahawa kita juga perlu memperbetulkan agensi yang menguatkuasakan anti rasuah ni. Itu paling Law dia baik. Ya. Samsul, Albert, law dia bagus. Kita memang tak boleh terima dan tidak boleh beri rasuah. Tapi agensi yang menguatkuasa betul. pun mesti Betul. di Tuan tahu tak, apabila saya di berikan. soal siasat, banyak kali orang yang turun adalah daripada pejabat KP untuk menanya saya soalan macam-macam soalan. Okey, kenapa? Sebab mungkin saya rasa siapa
makan cili padi, dia tahu itu pedas lah. Mungkin ada orang dia rasa dia Dah rasa dia pedasnya. rasa pedas, dia rasa saya masih pegang sesuatu. Ya. Dan tidak mustahil memang saya pegang sesuatu. Kan? Dunia ni bulatnya. Dunia ni bulatnya. Bumi ni bulatnya. Hari ini kamu berkuasa. Tapi jangan lupa, saya ni orang muda. Saya boleh pastikan itu, tuan. Saya tak boleh pastikan. Saya boleh pastikan kamu akan mati lebih awal daripada saya. Ya. Itu saya boleh pastikan sebab umur saya masih muda. Ya. Jika itu bumi sudah putar sampai masa saya, okey, apa yang kamu buat terhadap saya, tidak mustahil saya akan balaskan semua. Ya. Kan? Jadi apa yang saya mau katakan, macam tuan kata, kena reformasi tu bukan setakat mulut saja sebut. Reformasi tu kena tunjukkan hasil dia. Kena reform dulu ini MSCC kan. Kita dah bincang banyak. Yeah. Saya cuma nak tanya a bit of background actually. I mean, kita tahu you lahir di Pahang. Ya. You bersekolah di mana? Saya sekolah di sekolah kebangsaan. Sebab tu bahasa Melayu saya fasih. Di Kuantan. Kuantan, di satu kampung namanya Kampung Bersera, Kampung Nelayan. Kampung Nelayan. Ya, jadi saya punya kawan-kawan saya kebanyakannya kawan-kawan Melayu. Dan sekarang ni banyak mereka ni polis lah, doktor lah. Jadi saya syukurlah. Tapi masih Saya ada besar. keluarga di Bersera. Di Kuantan lah. Mereka sudah pindah ke bandar. Kuantan, ya lah. Ya, sebab tu saya bersyukur saya sempat masa saya budak tu, saya kebanyakannya saya ni selalu bermain dengan kawan-kawan Melayu. Kan kita sama-sama dulu pergi memancing, pergi main bola sepak dulu. correct. Dan semasa mereka puasa pun saya sempatlah tengok mereka puasa. Kenapa? Kan saya ni nakal juga dulu. Saya bagilah air sama budak. Soalnya kita umur 10, dia puasa dia pun tak minta tahan, dia pun minta air dengan saya bagi dia lah. Kan? Dan masa dia sunat tu saya asyik ketawa dia lah, weh Dah kenapa kena kamu potong. begini. Masa dia sunat tu Ya, saya ya. sempat lah. Ya, ya. Itu Mengalami. tempo yang sangat manis lah bagi saya. Tapi lepas tu you kerja sebagai apa sebenarnya? You always a businessman atau you business apa Saya sebenarnya? habis belajar, saya bisnes lah. Saya memang bisnes dalam ini industri logam lah. Logam, method. Sebab tu dari situ saya jual beli method, kan, logam, besi, tembaga semua. Selepas itu saya menceburi lah dalam bisnes trading mineral di Perak, Kedah, Selangor. Mineral apa yang Mineral macam batu, pasir, biji timah, okay. segala mineral lah. Okay. Interesting. And then bila yang Albert decide to go to Sabah? Semasa COVID tahun 2020, masa tu kan PIN Sabah. Yes. Masa tu kan Semenanjung memang ada masalah sebab kan COVID kan, dia ada satu kesan yang besar kepada industri kami. Lepas tu hujung tahun 2021, Ketua Menteri semasa itu Haji Jino, dia telah menubuhkan satu GLC. Namanya Sabah Mineral Management. Dan GLC tu dia memaparkan satu blueprint, satu cadangan pembangunan mineral yang sangat bagus. Di situlah saya terkena jerat tu. Di situlah saya Sangkut kat situ. Sangkut kat situ. Bila saya masuk baru saya tahu ini Semua. bukan luarnya cantik, dalamnya basi, dalamnya busuk. Wow, okay. On that note, kita take a short break sekejap.